Siapakah Sultan Melaka terakhir yang memerintah kota Melaka? Kebanyakan dari korang akan kata Sultan Mahmud Shah I. Ada sebahagian lagi yang akan kata Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Kalau itulah jawapan korang, jawapannya salah. Sebenarnya, Sultan Melaka terakhir yang memerintah kota Melaka ialah Sultan Ahmad Shah. Dah macam pernah dengar ya? Kalau korang pernah dengar cerita Puteri Gunung Ledang, korang akan perasan nama Raja Ahmad. Ya, dialah Sultan Ahmad Shah. Walau bagaimanapun, nama baginda tidak sepopular bapanya Sultan Mahmud kerana pemerintahan baginda yang singkat dan serentak dengan bapanya. Sultan Ahmad diangkat sebagai Sultan setelah Sultan Mahmud menyerahkan kerajaan kepadanya. Semasa pemerintahan baginda, Sultan Ahmad merupakan seorang Sultan Melaka yang baik dan disayangi oleh orang-orang muda dan hamba-hamba. Malah, baginda lah yang mengetuai pertahanan kota Melaka ketika serangan akhir Portugis. Setelah kejatuhan kota itu, Sultan Ahmad berundur dan membina kota di Kopak, Pulau Bentan. Walaupun baginda disayangi, masih terdapat orang-orang yang bencikan baginda seperti hulu balang dan sebahagian pembesar-pembesar. Pada suatu hari, ketegangan antara pembesar dan Sultan Ahmad pun sampai ke puncaknya apabila baginda menyindir pembesar-pembesar yang masuk ketika baginda dan orang-orangnya sedang makan. Tidak puas hati dengan kelakuan baginda, pembesar-pembesar itu pun melaporkan perbuatan baginda kepada Sultan Mahmud. Apabila Sultan Mahmud menerima berita itu, baginda amat kecewa dengan Sultan Ahmad lalu mengarahkan supaya baginda dikerjakan. Maka dengan takdir Allah, Sultan Ahmad Shah pun mangkatlah. Baginda telah dibunuh dan taktanya kembali kepada ayahnya, Sultan Mahmud.